Jadi tuan-tuan sekalian, kita tengok pula komen orang bukan Islam. Tadi komen orang Islam, ada 3 pandangan. Saya bawa di sini setakat yang saya duk baca-baca, ada 2 manusia yang komen agak berbeza sikit. Yang pertama namanya Webley Disim, di mana dia ini kesemua telahan di atas telah terbukti benar. Maksudnya telahan yang mengatakan bahawa penggunaan kalimah Allah bukan kerana percayakan kepada Allah sangat, tetapi ada unsur strategi untuk mengelirukan orang Islam. Maka ada mungkin telahan itu benar apabila yang dipertua Dewan Usahawan Bumi Putera Sabah, namanya Webley Disim, membuat perakuan. Saya dipahamkan oleh rakan-rakan di Kuala Lumpur, tindakan akhbar itu adalah untuk menguji orang Melayu dan Islam dengan menyatakan kita menyembah Tuhan yang sama, iaitu Allah. Ini statement dia, dan saya masih ambil kerana dia kod, iaitu apabila dia letak kod di awal dan di akhir, maka benda ini betul-betul dirakam daripada ucapan. Sebab kalau tidak benar, sesuatu akhbar buat statement macam ni, kemudian benda itu tidak diucap oleh tuan dia, lalu dibawa kepada muka pengadilan, dan tuan dia boleh saman balik. Jadi atas dasar itu saya percaya ini mungkin kata-kata dia. Jadi tuan-tuan sekalian, katalah kita ambil benar atau tidak, katalah dia kata. Jelas nampak di sini dia menyatakan tujuannya untuk menzahirkan bahawa kita menyembah Tuhan yang sama, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dapat yang itu pun dia dah berjaya. Dia dah berjaya. Sebab apa? Di mana kejayaan dia? Iaitu mengubah persepsi kita bahawa agama Kristian ini kalau begitu tidaklah tak betul sangat. Apabila kita menerima statement ini bahawa agama Kristian ini bukanlah salah sangat, dia juga beriman kepada Allah, maka tuan-tuan, dengan secara tak sedar kita telah menolak kerasulan Rasulullah SAW. Itu yang dia mahu dari kita. Makna secara tak sedar kita telah menafikan risalah Muhammadiyah yang dihantar oleh Allah SWT. Dia nak kat situ. Dia tak payah ajar kita, kamu jangan percayalah Nabi Muhammad. Tak. Dia masuk secara halus. Maka kalau dia dapat perasaan begini dalam diri kita, apa perasaan Rasulullah SAW dalam masalah ini? Itu persoalannya. Kemudian tuan-tuan sekalian, beliau seterusnya memberi pandangan. Dia mengatakan ini tidak baik. Maknanya usaha untuk buat begitu tak baik tu. Nak tukar dan nak bawa pergi mahkamah apa semua itu. Kenapa perlu menarik orang yang sudah beragama? Sepatutnya kita Kristian menarik orang yang masih tiada agama, seperti orang asli di Selanjung atau Bumi Putera di Sabah dan Sarawak. Saya rasa tak mungkin bohonglah kenyataan macam tu. Kalau bohong juga, saya pun bohonglah pada malam ini. Jadi tuan-tuan sekalian, terpulang. Itu keadaan Webley Disim menyatakan. Saya ambil orang yang kedua. Ini silap, saya tak ubah nama. Nama dia Datuk Clarence Bongkos Malakun. Dia ini Presiden Majlis Jaksa Pendamai Malaysia. Presiden Majlis Jaksa Pendamai. Dia mengatakan, sudah tiba masanya kita masyarakat Kristian, khususnya Katolik, membuat penilaian kepada keadaan sekarang. Pada keadaan sekarang, iaitu demi keselamatan dan ketenteraman awam, supaya dengan senang hati kita menggugur perkataan Allah untuk menenangkan saudara Islam kita. Jadi tuan-tuan, ada orang-orang Kristian yang jujur, yang bercakap, tapi mungkin kita tak baca lah tu, sebab kita pulau terus. Kita hanya baca satu sumber. Jadi tuan-tuan sekalian, bacalah banyak sumber, tak rugi, kerana dia memberi input dan maklumat yang banyak. Jadi tuan-tuan sekalian, berdasarkan kepada itu, apa pula sikap kita?